Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, pada kali ini saya nak sambung lagi cerita pasal uji kaji buat rumah paling murah. Inilah dia, rumah paling murah. Lama dah masa berlalu. Tegelam timbul. Dah berapa lama saya tak sambung video ni. Tapi banyaklah perubahan ni. Saya dah tambah sikit-sikit tapi saya tak ada masa nak ambil lah. Kadang-kadang saya datang sini masa pendek. Lepas tu dengan hari nak hujan semua kan, dengan keadaan cuaca, masa yang terhad inilah pada bahagian sisi rumah ni dah lama ni saya tak buat video ni. Dah lama sangat. Inilah keadaan dia yang saya dah sambung Saya buat sikit-sikit ni. Saya minta maaf lah tak dapat nak tunjuk apakah proses-proses yang saya dah buat sampai dah jadi macam ni tapi tak adalah banyak sangat pun, siap pun. Macam ni lah seadanya. Ini laluan nak naik atas sebab saya tak ada tangga sini, leceh, tangga pun tak ada. Saya buat macam ni je. Nanti saya boleh stand tangga kat situ, boleh naik atas. Okey. Inilah seadanya. Okay, ini pada bahagian belakang saya dah tambah sikit lagi atap di bahagian tengah ni. Di sini saya collect air hujan ni masuk dalam tong simpanan sebab nak gunakan untuk meracun dan nak buat kerja lah. Inilah seadanya. Untuk nak buat kerja macam ni, semangat memang kena kental Ni barang dah sampai Saya sampai kena tutup dulu sebab saya masa terhad kadang-kadang saya ada urusan kat sini, saya tutup lah apa-apa cara supaya barang ni tak rosak. Sebab bila kita nak tinggalkan benda ni jangka masa lama, barang ni kena jaga tutup. Di channel ni ni pun saya risau ni, tengok macam dia warna pun biru dia pun dah kurang. Okey, beginilah keadaan bahagian dalam. Hari tu saya beli atap lagi. Keping saya ingat. Atap ni kena jaga elok Lepas tu atap ni jangan letak terlalu hampir dengan tanah. Nanti ada semut naik Bila semut tu naik dia akan jadi berkarat. Semut tu nak buat telur kan, nanti akan jadi berkarat. Saya yang sudah saya letak kat bahagian bawah tepi tu, atap ni jadi berkarat So barang-barang kita ni kena jaga. Terlebih lagi kalau kita buat kerja, kadang-kadang buat, kadang tidak, kadang buat agak. Saya tak projek ni saya tak tahu bila siap tapi ada masa saya buat lah. Ada masa saya akan buat. Kalau tengok macam ni pun dah macam projek terbengkalai ni. Tapi tak apalah bila nak siap tu saya pun tak tahu. Saya tunggu gerak hati tu sampai. Kalau hati dia kata boleh buat, barulah saya buat. Kalau tidak saya tak buat lah. Saya tunggu je lagi. Jalan solo ni whatever yang nak buat pun kena solo. Macam pagi ni saya ada rasa macam hari ni saya ada mood sikit nak buat, saya datanglah buat. Ini nasib baik pakai si channel Kalau pakai kayu dah lama reput ni. Okey, yang last lagi tu saya buat sampai peringkat yang ni Saya dah pasang atap pada bahagian sini. Saya dapat pasang lebih kurang 5 keping atap sebelah sini. Saya nak jalan bahagian belakang dulu. Hari ni saya cadang ni saya nak habiskan. Saya nak pasang sebelah sini dengan sebelah sana. Itu je. Tapi dia tak boleh pasang macam tu saja sebab saya kena ambil kira tentang air hujan yang akan keluar. Jadi saya tak ada saluran air. Jadi tadi saya fikir juga apa cara dia. Mungkin hari ni saya akan gunakan si channel untuk jadikan saluran air sementara supaya nanti air hujan pada cucu atap tu, awak jangan benarkan air hujan tu jatuh pergi pada tanah. Banyak saya tengok rumah-rumah, orang buat rumah dia tak ambil kira pasal air hujan yang jatuh pada cucu atap tu. Benda ni sebenarnya nampak biasa tapi dia boleh merosakkan struktur tanah awak. Hujung atap tu kan, awak mesti collect air hujan tu. Jangan bagi dia jatuh bagi pada tepi tanah. Nanti kalau dah makan tanah dia dah start lemahkan tanah, jadi rumah awak jadi tak stabil. Banyak saya jumpa orang buat projek rumah batu, rumah gunakan atap genting semua kan. Cucu atap tu dia buat macam tak kisah aje. Dia anggap atap tu berjatuh, air dia boleh meresap sendiri lalu pergi longkang. Tak boleh. Air cucu atap tu dia kalau dah jatuh dia akan korek tanah. Ni contoh. Daripada situ ni nampak ni. Dia dah korek. Korek. Tak langsung dia akan lemahkan tanah tu. Jadi ujung atap ni kalau air dia jatuh kena ambil berat sikit. Jangan pandang benda simple. Kita perlu selamatkan atap tu, pasang cucu atap macam tu pasang takungan air Tak kisahlah guna cara apa yang awak nak gunakan. Okey, hari ni saya nak sambung balik projek. Saya pun tak tahu macam mana nak mulakan jalan cerita dia. Last saya dah tarik satu benang dari sini ke sana. Sini ke sana, benang ni sangat lurus untuk nak pastikan cucu atap saya tu lurus So, hari ni saya akan mula pasang atap pada sebelah sini. Tapi apa yang saya nampak kat sini, saya perlu buka dulu saya punya takungan air ni
supaya saya dapat ikut ujung atap ni bagi dia lurus lah Tapi saya tak pastilah sama ada dia dah tersentuh ke tidak. Saya kena tengok balik. Ni macam dah tersentuh ni. Tersentuh ni tak bagus Nanti kita tak dapat angle yang lurus untuk cucur atap ni. So kat sini saya kena check balik. Saya kena buka dulu. Ni buka dulu untuk nak pasang atap Jadi proses-proses ni, proses nak sambung kerja ni kena ada perancangan lebih-lebih nak jalan solo ni. Dan dia momentum nak buat kerja tu dah jadi lain Kalau awak dah macam seminggu 3-4 hari awak buat kerja, dah dapat dia punya rentak tu. Tapi bila dah tinggal berbulan-bulan nak sambung balik, dia ketat sikit Dia agak ketat sikit rasa dia tu. Ketat dan masih lagi nak cari rentak Itu biasalah Tapi walau bagaimanapun, jangan pandang saja. Nanti bila awak dah buat, dia punya idea tu datang. Itu dari segi pengalaman saya lah. Buat je, nanti idea tu datang. Nanti dapatlah dia punya petunjuk. Tapi kena buat lah. Dan nak buat ni relax saja. Fikiran tu relax. Biar badan kita yang buat. Badan kita buat je, fikiran relax saja. Buat, relax. Dan saya lepas ni lah nak naik tangga, turun tangga. Ini akan banyak proses naik tangga, turun tangga lepas ni. Dengan nak adjust. Okay, sekarang ni saya nak buka kabel ni yang saya gunakan untuk support dia punya ujung atap ni tahan air ni. Buka dulu sebab kita kena longgarkan ni sebab kita nak ikut lurus benang ni. Benang ni kalau tak ikut nanti atap kita tak cantik So nak pasang atap ni, ujung benang kena check. Kena check. Okay, hari tu masa saya nak tinggalkan projek ni, saya dah ikat skru dulu Semua bahagian tu kena ikat So, bila kita nak tinggalkan atap ni lama, kalau atap awak separuh, awak jangan biar macam ni Nanti kalau datang angin yang kuat boleh terlipat ni. Lipat semua ni. Kena jagalah benda ni. Nanti bila saya nak buka, bila nak sambung nanti saya kena buka balik skru ni. Okey, saya dah buka saya dapati benang ni masih lagi cantik tak kendur sangat So saya boleh pakai lagi. Walaupun saya dah biarkan benang ni lebih kurang lebih daripada 3 bulan. So dekat sini saya tak perlu tukar benang lagi dah. Saya akan follow saja benang ni. So untuk pasang benang ni kena check dulu dia punya siku kat sana Sebab tu kita akan keluarkan dulu si channel tu. Kita keluarkan sikit, kita akan ambil pasang saya satu skru kat sana dengan kat situ untuk check dia punya siku tu penting Sekarang ni follow saja benang ni, pastikan cucur atap tu satu mata beras ataupun 2 ke atas, tak lebih Nanti kalau tak, nanti awak punya atap tak cantik kalau pasang. Okey, kat sini saya nak tunjuk inilah contoh atap yang dah rosak Masa saya simpan atap tu macam tu, saya letak kat sana hari tu, biarkan beberapa lama, lepas tu ada semut buat sarang iaitu serangga apa saya tak tahulah. Dia bila ada atap tu dah berlapis-lapis kan, jadi dia masuk daripada bawah, dia buat sarang. Bila dia buat sarang, dia makan cat Ini yang saya rasa kecewa juga ni. Cat jadi rosak Ni bukan sebab oleh terketuk ataupun semua tapi ada sebab oleh kesan-kesan kencing haiwan tersebut ke, chemical dia ke, toksit pada haiwan tersebut ke. Sana pun sama Sana pun sama So sebab tu pengajaran di situ saya letak atap tu kena check betul terutama kalau awak nak biar lama. Kalau awak terus pasang tak apa. Kalau biar lama, jaga atap ni sebab kalau cat dia ni dah hakis nanti tengok kerat cepat naik. Ni patutnya saya kena cat dulu ni. Saya kena balik kejap nak ambil cat untuk cat. Kalau tak cat nanti sebelum saya sambung kerja ni, nanti saya kena cat dululah pada bahagian sini Tak cantik pun tak apa, jangan sampai jadi jenis lah. Ni nampak ni kesan kencing haiwan tu karat dah naik. Lebih-lebih lagi kalau kawasan dekat dengan laut kena jaga Kalau awak pernah jadi kelasi kapal belayar kapal jumpa satu bintik karat kecil pun dah lintang bukang dah, cepat-cepat kikis dan cat. Kalau dalam perkapalan, kalau awak kerja lagi dahsyat Okay, saya telah pun tampal atap tu Saya ingat nak letak cat, tapi kalau awak letak cat sebarangan dia tak kuat Awak kena gunakan cat yang anti karat Tapi sayangnya penampal atap saya tu tak banyak Penampal atap ni mula kalau kita tampal dia lekit tapi lagi kena matahari dia akan lagi cair dia punya gam tu cair, dia lagi melekat. Memang elok penampal atap ni Lagi hari panas, lagi panas dia lagi cair dia punya gam dia tu
Okay, kat sini saya dah jalan satu atap dulu. Saya tak potong kat ujung. Saya dah ambil dia punya angle dia. Kena gunakan kayu ni kalau kita nak meniti nak adjust, nak pasang atap ni dia ada macam ni dia ada susunan dia. Tutup. Tu dia macam tu. Nak terangkan tak kerti. Nak terangkan tu. Nantilah kalau saya sempat ni saya tunjuk. Okay, kat sini saya nak share tentang skru. Kat sini saya gunakan skru jenis kayu untuk pemasangan atap saya. Sebenarnya saya tak sengaja nak gunakan skru mata kayu ni, dia tajam ni. Tajam Asalnya saya tak salah beli. Tapi lepas saya dah gunakan skru ni baru saya nampak kelebihan skru ni. Di mana skru ni kalau kita gunakan, skru kayu ni kita gunakan, dia punya lubang dia tu lagi cantik. Dia tak cepat longgar. Sebab masa dia drill tu, dia tak jadi cepat longgar. Kalau awak gunakan standard untuk skru atap ni, yang macam ni kan. Ini sangat 1 inci punya. Kalau awak gunakan macam ni, yang mata ni, awak nampak tak? Awal-awal lagi dia dah tebal lah. Mata dia dah tebal. Jadi bila masa dia besar ni, dia tebuk, dia masuk. Tapi disebabkan kita punya batten ni nipis. Teramatlah nipis. Jadi benang dia tu nak terbentuk banyak mana sangat benang dia tu. Jadi benang dia sangat sikit. Jadi kalau angin kuat dia memang boleh bergoyang balik. Ada setengah tempat untuk yang macam pemasangan yang tali curam kan, memang dia dah longgar dah. Jadi untuk yang ni memang tak berapa elok untuk batten yang nipis. Tapi kalau awak terus pasang pada si channel, dia tebal sikit kan, boleh. Tapi kalau untuk batten dari besi ni direct pergi pada batten jenis skru yang 3 inci ni, yang pakai kepala macam ni, yang untuk dia yang memang kurang bagus Ini saya dah buktikan Dan asalnya saya tak sengaja beli skru ni. Masa saya beli tu hari saya rasa macam menyesal, alamak tak salah order. Tapi bila saya dah pakai baru saya tahu, rupanya ini yang paling bagus. Skru kayu ni kita gunakan untuk ni, untuk batten tapi tak boleh terus pasang walaupun kat sini dia ada dia punya tu macam mata, ada dia punya tu dia boleh korek dia punya besi. Okey, kat sini saya nak tunjuk macam mana cara saya gunakan skru ni. Kalau skru ni kalau awak pasang terus leceh sebab dia untuk mata kayu So apa yang boleh awak buat untuk nak tembus permukaan zinc ni, awak gunakan skru ni dulu. Skru yang standard ni Okey, ni contoh Sekarang ni saya dah letak saya punya mata skru 1 inci ni kat sini. Selepas saya dah tanda ni bukan boleh main tembuk je. Tak salah tembuk nanti zinc awak rosak Ni contoh Okey, dah. Dia dah lepas kan. Dia dah lepas tu buka balik. So sekarang ni kita hanya nak dapatkan lubang saja. Tapi kalau awak nak cepat, awak boleh gunakan pahat pun boleh awak gunakan paku yang tajam ketuk saja. Tapi kat sini saya malah nak godang bunyi bising-bising ni kan. So sekarang kita ambil belah ni. Ini baru kita akan pasang. Ni. Pastikan dia punya angle dia sama lurus Yang ada kiri kanan. Kalau awak kiri kanan nanti kan washer pada skru ni dia tak balance, nanti air masuk. Drill. Nampak dia masuk. Nampak. Batten tu nipis. Jangan lebih. Kalau lebih sini jadi lekuk. Kalau longgar sangat tak bagus. Tapi memang beza Saya dah cuba. Tapi memang beza saya dah cuba dia punya ketahanan dia lain. Kalau awak gunakan skru mata kayu untuk drill awak punya batten, terbaik sebenarnya. Awak boleh cubalah. Macam kawasan saya ni dekat dengan tepi laut Angin kadang-kadang kuat. Saya dah sampai kat ujung ni. Dah melalui dia punya pancaroba Saya tak pernah pasang sampai kat ujung. Tapi duduk. Masa pijak. Nampak? Kemek. Aduh. Kemek, lekuk. Itulah tadi malah ambil kayu. Pijak aja dah kemek. Menyesal rasa. Tapi sekarang ni letak kayu Walaupun kat ujung ada tempat nak pijak kan. Tapi kena letak kayu juga. Tak boleh Atap nasi lemak ni dia rugi atap banyak Kalau awak tengok tu. Tu. Kalau awak tengok tu. Tu sepihan dia baki-baki atap yang tak boleh nak gunakan, bentuk 3 segi je. Bila kita dah potong, itulah baki dia. Tetapi pada pandangan saya pandangan awak saya tak tahulah. Atap nasi lemak ni banyak pakai atap, ada atap yang membazir lah macam ni lah. Ni lebih-lebih ni 3 segi ni nak buat apa ni 3 segi ni.
Tak boleh nak pakai apa dah, tapi dia cantik. Tapi macam biasalah kerja nak buat atap nasi lemak ni dia rumit nak kena potong. Hari ni saya gunakan gunting yang macam ni. Gunting ni tak sesuai untuk potong memanjang Jadi hati-hatilah sebab nanti dia akan menyempit sikit kalau awak tengok ni kan. Ni kesan kita terpaksa paksa dia. Bila kita paksa dia akan jadi tu lah, kemek sikit lah tepi dia. Saya dah order dah gunting yang boleh cross zinc macam ni, cross saja Gunting tu tak sampai lagi. Kalau gunting tu dia bagus. Dia tak menyebabkan jadi macam ni lah. Rombak-rombak ni. Sebab dia boleh potong terus. Okey, di sini saya nak tunjuk lah macam mana dia katakan awak kena susun atap tu dengan cara yang betul Atap kita ni kalau awak tengok kan, di satu sampai sini kan atap kan. Sini kan. Satu lagi atap kita ni kalau pesan. Awak rasa tak dia ada garisan macam ni. Ni lekuk ni. Jadi kalau air hujan daripada sini jatuh sampai sini ada satu longkang lagi. Memang safe sebenarnya. Kalau awak pasang atap ni betul, kalau ada angin tiup di sebelah sini pun, air tu takkan terus masuk dalam. Kalau dia boleh lalu celah ni kan. Walaupun dia jatuh sini kan, ada satu longkang kat sini. So ketika awak nak pasang atap, pastikan atap awak tu macam ni lah susunan dia. Macam ni. Macam tu. Yang ni rata, yang ni ada longkang ni belakang dia. Baru awak pasang skru. So jangan terbalik depan belakang nanti akan ada masalah lah. Tapi walaupun bagaimanapun, untuk atap yang ni walaupun bentuk dia sama, yang ni yang saya baru dapat ni dia punya selisih dia kat sini, tengah-tengah. Kat tengah-tengah ni atas. Yang lama tu, yang saya beli yang lama tu, dia punya selisih dia di bawah. Yang lama tu dia punya selisih di bawah. Nampak ni dia macam tak rapat sikit tu kan. Kalau yang tu dia punya selisih ni sentuh sampai ni permukaan ni. Yang ni dia selisih sini je. Lebih kurang dalam 5 mm nak sampai ke bawah. Kalau yang tu terus sampai ke bawah. Itu so bila kita sambung lagi, dia punya atap ni macam berbeza. Saya ingat kenapa saya pasang tak rapat sangat ni. Rupanya atap tu memang beza sikit. Itu beza sikit. Ini beza sikit. Itulah kadang-kadang company ni dia punya design lekuk-lekuk ni pun berbeza-beza So kita kena sesuaikan lah dengan cara kita nak buat kerja. Dia ni kena hati-hati Safety tu kena jaga. Ni sebab saya minum air makan kuih sikit. Dia kena buka sarung tangan lah. Kalau tak saya memang kena pakai sarung tangan sebab tajam Nampak ni. Tajam, semua tajam ni. Bucu-bucu ni tajam ni, nampak ni. Tajam ni. Bila kita gunting-gunting tu tajam. Dah sampai kat sebelah sini keadaan cuaca pada petang ni bagus. Saya dah pasang skeping. Kalau nak setting skeping ni kan, untuk nak setting lagi skeping apa pasal ini kilat. Yang sana tu lama punya. Kita dah cantumkan dia. Nak pasang skeping ni, kalau kita jalan solo kan, seorang kan, apa yang saya lakukan, saya akan tap satu skru kat situ dulu. Ni tap kat sini dulu. Kita tap ni, kita kena ikut line tu sentuh dengan line sini sentuh. Jangan jauh sangat lah. Target line kita tu, kita punya benang. Dah pasang satu tu, dia sana dia dah hampir lurus kan. Okay, hampir lurus dan dia punya slot tu masuk. Kita naik atas sampai sini. Tadi benda ni tak potong ada separuh ni tu yang sudah baling tu sini So kita tekan dulu, kita adjust balik. Sana tadi dia dah ada kan, dia punya direction dia kan. Sana kita dah lock tadi kan. Kita tekan, kita adjust bagi dia slot tu masuk tu. Bagi dia punya slot tu masuk masuk. Tu tengok balik pada benang tu. Kalau dia punya jarak tu tak jauh kan, maknanya dah okey dah tu. Tu kita tanda sini satu. Tanda maknanya antara tengah-tengah channel sini lah yang kita ambil yang tengah sana. Gunakan ni baton ni, tanda potong. Yang tu ini yang saya dah lakukan Tapi nak potong ni memang susah lah, sebab gunting saya ni tak boleh nak belah terus. Sebab ini untuk gunting saiz kecil-kecil boleh lah. Itu yang cabaran lah. Tengok saya punya glove pakai koyak Kalau tak pakai glove lagi habis tangan saya ni. Sebab bila kita potong tu kan, kita genggam tu ni kan, kat sini habis lah. Okay, so sekarang saya nak habiskan ni. Kalau boleh saya nak tambah lagi skeping sebelum saya nak rehat. Kalau boleh lah. Sebab kita tengok cuaca bagus, takut petang hari hujan itu target saya lah. Okay, saya habiskan dulu. Okay, saya dah siap pasang pada bahagian sini
Tadi kita buat sana, sini. Hari pun dah petang. Ini saja yang saya boleh buat. Dah siap satu penjuru, lagi 3 penjuru lagi. Yang ni nanti saya akan pasang salur air ni untuk tak ada air hujan. Inilah seadanya nak kata perfect. Tetap perfect sangat lah seadanya lah Okey, ni keadaan pada bahagian bawah punya jarak tu sampai ke sana. Hampir-hampir nak kata tepat 100% tak mungkin lah tapi tak jauh beza lah. Tak jauh beza. Tak jauh beza seadanya dengan keadaan first time nak pasang. Benang kena jaga ikut jarak benang tu. Kalau buat bangunan yang lebih panjang lagi besar kan, lagi nak kena jaga dia punya jarak benang tu So beginilah seadanya. Okay, rasanya setakat sini dahulu perkongsian saya pada kali ini. Setelah sekian lama menyepi dengan projek uji kaji buat rumah paling murah. Okey, rasanya setakat sini dahulu. Jumpa lagi.